kasih yang berhormat, saya dengan segala hormatnya pula mempersilakan pembicara kedua, Saudara Ustaz Safendi Yusof. Saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih moderator, rakan-rakan panel, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang diberikan pada malam ini, bolehkah Melayu bersatu? Jawapan saya, ya. Melayu boleh bersatu. Dan buktinya pernah Melayu ini berusaha untuk bersatu. Sebagai satu contoh pada tahun 1946 dengan penubuhan Persatuan Pertubuhan Melayu, Kebangsaan Melayu Bersatu Pekembar, UMNO. Melayu telah bersatu pada 1946 dan juga pada tahun 1957 bersatu untuk mencapai kemerdekaan, ya. Pada tahun 1969 bersatu untuk menyelesaikan masalah tragedi 13 Mei dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, ini semua adalah contoh-contoh bahawa sesungguhnya bangsa Melayu pernah bersatu di negara kita. Cuma pada hari ini yang menyedihkan kita apabila berlaku pertembungan, ya, antara tiga parti Melayu terbesar, PAS, UMNO dan juga Parti Keadilan, ya. Jadi kita tengok daripada 51% komposisi masyarakat Melayu di Malaysia ini, apabila berhadapan dengan 21% daripadanya adalah 21% adalah masyarakat Cina, 51% orang Melayu ini pula terbelah pada tiga, sudah tentu kita mengalami satu keadaan yang begitu lemah sekali. Tuan-tuan sekalian, kalau kita merujuk pada Islam itu sendiri, Allah SWT sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kamu, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Wa la tafarraqu. Jadi hari ini kalau kedua-dua parti PAS dan juga parti UMNO ini mengaku memperjuangkan Islam, sudah tentu menjadi kewajipan, menjadi suatu tuntutan bahawa mereka perlu duduk semeja, walaupun tidak duduk dalam satu parti sekalipun, tetapi sekurang-kurangnya apabila timbul apa-apa isu yang melibatkan kepentingan bangsa, kepentingan agama dan sebagainya, sepatutnya mereka duduk bersatu, berbincang, menyelesaikan masalah, bukannya saban hari bergaduh, saban hari bergasak siang dan malam dan sebagainya. Muslimin dan muslimat sekalian, sebab itu saya melihat, ya, kalaulah pada hari ini PAS, ya, dengan begitu bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan Islam, untuk melaksanakan negara Islam, untuk melaksanakan hudud dan sebagainya, saya tidak nampak sekiranya PAS bersama dengan DAP, bersama dengan Parti Keadilan, PAS dapat melaksanakan pelaksanaan hukum hudud di peringkat persekutuan apabila memerintah Malaysia. Kerana dasar DAP itu sudah tentu tidak Islam. Dan dalam perlembagaan Parti Keadilan sendiri tidak menyebut bahawa dasar keadilan itu untuk Islam. Jadi hanya PAS sahaja yang meletakkan dasar itu sebagai Islam. Jadi sekiranya Pakatan Rakyat menang di peringkat persekutuan sekalipun, ya, agak sukar untuk melaksanakan apa jua agenda Islam, ya. Tetapi UMNO sentiasa mengalu-alukan ahlan wa sahlan wa marhaban. Mari kita duduk bersama, mari kita berpakat untuk melaksanakan apa jua agenda Islam. Mari. Tak ada masalah. Sebab benda baik, bukannya benda tak baik dah. Kalaulah PAS nak buat usaha-usaha Islam, UMNO dah buat. Pada hari ini sejak daripada tahun 1957 lagi. Bukan baru dah. Bukan baru. Segala apa usaha Islam yang ada dalam negara ini, kita tak boleh nak kata UMNO tak buat. Sebab UMNO yang buat dah. UMNO telah berjasa sejak daripada 50 tahun kita mencapai kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Inilah dia antara beberapa perkara yang perlu kita bincangkan pada malam ini. Sebab apa? Sebab seruan kita. Tidak salah saya menyeru. Orang PAS mari bersama-sama. Dah, mari bersama-sama di atas satu wadah perjuangan. Di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan DAP boleh bersatu. DAP ni tak bersunat pun. Dah. Tak mengucap pun. Tapi boleh bersatu. PKR dia mengucap. Dia setengah. Tak mengucap setengah, boleh bersatu dah. Ni hak sah Islam ni. Dah, hak sah pergi ke Mekah, naik haji, mengucap 2 kalimah syahadat, puasa di bulan Ramadan dah. Hak ni hak mengaku. Dah, mengaku kita melaksanakan Islam dan insya-Allah kalau PAS nak buat Islam, mari bersama dengan kita. Dah. Kalau boleh bubar terus parti PAS tu. Dah, sebab parti PAS ni parti kecil. Dah. Mari masuk dalam parti besar bersama dengan UMNO. Dah, sebab Imam Asy-Syatibi sebut dalam kitabnya, Kitab Al-I'tisam,
annal jama'atul muslimin idza ijtama'u ma'al amir. Dah, sesungguhnya jemaah Islam terbesar itu apabila bersama dengan pemerintah, bersama dengan ulil amri. Maka kok mana-mana pun jemaah Islam terbesar ini ialah ulil amri yang memegang kuasa. Man biyadihil amru wan nahyu. Siapa yang ada kuasa menegah dan juga menyuruh. Dah. Maka insya-Allah kalau lepas mari bersama-sama kita pakat-pakat insya-Allah dah Melayu boleh bersatu. Itu pendirian saya. Sekian, terima kasih.